Kak Azhar dulu pelakon drama kan. Drama apa yang Kak Azhar paling suka berlakon? Dalam banyak-banyak. Cerita Nur. Nur. Masa tu akak jadi watak apa? Prostitute. Terdiam Cik B. Terdiam Cik B. Siapa pun nak tak cerita Nur? Terdiam Cik B. Tapi susah tak nak carry watak tu? Susah. Susah. Pernah tak jadi pelakon hantu? Hantu pernah, tapi hantu kelakar. Hantu kelakar. Hantu serius tak? Mungkin director tengok dia macam tak layak. Tu dah cerita dia macam cerita ni lah. Cerita Ombak Rindu satu. Yang Nur. Dia jalan cerita ni macam mana? Dia jalan cerita dia berkawan, dia orang ada dua sekawan lah. Dia orang dua prostitute. Tapi yang seorang ni dia dah berubah lah sebab dia dah jodoh dia dengan ustaz. Jadi segala kebaikan ustaz dan segala kebahagiaan dia jealous. Dia jealous tengok benda tu. Jadi dia berhasrat untuk dapatkan laki kawan dia ni. Oh, saya dah tahu dah cerita ni. Yang viral kat TikTok tu kan? Oh, saya tahu. Yang ustaz tua tu kan? Saya tahu cerita ni. Okay guys, saya tahu lah cerita ni guys. Saya tahulah. Cerita ni famous lah. Cik tahu mana kita. Saya tahu. Gitu. Yang cerita Azhar jadi gila tu cerita apa dia cakap? Oh, Fatimah gila. Pujaan hati kanda. Okey, kita dapat lagi 20 orang. Siapa nak share sotek Cik Win? Okay guys, 20 orang lagi sotek saya miskin mama. 20 orang yang terakhir. Cik.